Dah 2 kali dah sab. Dah 2 kali kan? Ke dah dapat tu, ke dia lupa dik? Dia jumpa ke dia ingat? Ha? Cak ah. Lupa, kena lah. 10 minit lah. 12.50, 12.55, pukul 1. Tepat pukul 1. Dia kan menang tak tadi? Masih nak tutup tadi. Kalau Selangor miskin, Melaka, Johor, Singapura kaya raya. 3 tempat tu. Tu Adi dah di kaya raya Adi. Anis pun di kaya raya. Yelah, cukup kau tengok. Kenapa dia miskin? Puncanya. Punca miskin tu sebab tak sedekah bulan Ramadan. Aku tengok, kalau hari Sabtu ni aku tengok tak ada orang sedekah. Makna Selangor ni bakal jadi miskin. Miskin teruk. Kali ni miskin teruk. Bulan puasa dia tak sedekah. Aku nampak tabung tu kosong je. Tabung tu sikit lah duitnya. Dalam 2-3 ringgit je. Patutnya puasa lagi banyak lah. Sepatutnya pada dapatlah banyak. Tak ada. Tambah miskin lah kau Selangor. Kalau Selangor miskin, Johor mesti akan ada kaya raya. Johor, Sabah dengan Melaka, Singapura. Melaka tu pun dah kaya dah. Melaka tu kaya bapak. Asal bangsa tu nak jadi macam Pak Menawi. Pak Menawi Sang Lara tu. Dia kan sekali dengan restoran, kerja dengan restoran. Kalau kerja dengan restoran dia kaya raya cepat tau. Cepat jadi kaya. Macam Wak Ahmad. Dia dulu kerja lori lah dulu. Kalau dia bergabung, duitnya tak berhenti habis duitnya. Aku rasa Wak Ahmad kumpul. Pergi jalan nak, pergi surau tak nak, pergi tarawih tak nak, pergi masjid tak nak. Masjid baru tahu. Lepasnya Apik jadi pergi tadi Apik. Kaki tangan patah, kaki patah. Siapa nak jaga agak-agak ni? Agak siapa nak jaga je? Ijan memang marah je lah nanti. Aku tak pasti lah. Kalau lambat memang kau kena marah nanti. Di malam-malam dia mengamuk-ngamuk. Dia buka dia buka tikap bagi nenek. Ada orang kata saya nenek tolong belasah dia nenek. Aku panggil nenek tau. Nenek malam-malam aku panggil nenek. Nenek lah nenek. Nenek cucu ada masalah nenek. Tolong nenek.
Lepas tu dia datang, zoom. Dah lama kau kena rasuk ni. Jadi kan dah pindah kan. Dah pindah kan dah aman. Lepas tu kan kata orang lama dulu, langsir dengan pintu tak boleh buka. Kalau buka, benda tu akan masuk. Kalau aku buka benda tu akan masuk. Makhluk jin tu masuk. Masuk dalam rumah. Aku pernah kena lah. Aku tak pernah kena lah. Orang pernah kena. Yang dulu kan ada jin. Aku ada tersentuh ke apa lah. Aku ada terlalu lah kat situ. Aku rasa benda tu dah masuk dalam badan aku. Kemungkinan lah. Dia kata jin warna merah ke apa lah. Ustaz tu cakap jin warna merah je. Jin suka dendam kan. Ada dah masuk. Kalah. Tu nada tu Cina tu India tu keren tu sedang ajak mungkin dua pertama kali Sabah dengan tangan Singapura paling kaya raya 13 jam